Korang jangan nilai okay, beg ni daripada luaran. Korang kena tengok okay, fungsi beg ni dan juga kompartmen yang ada dalam beg ni tau. Kalau korang tengok dekat pasaran luar memang banyak jenama-jenama slim bag, tapi aku tertarik dengan brand Sniper ni. Kalau korang tengok luar ni kan, dia punya material jenis rubber tau, getah dan juga dia waterproof. Dan aku suka okay, slim bag Sniper ni dia banyak kompartmen. Yang ni aku beli satu lagi tau, yang ni jenis posh bag. Aku suka brand Sniper ni. Kalau korang tengok ni okay, dia punya material jenis getah dan juga waterproof. Okay, untuk posh bag aku pilih ni dia jenis kompartmen yang banyak tau. Okay, korang tengok ni, dekat bahagian atas ni korang boleh taruh duit. Okay, ni punya zip, korang nak taruh duit ke, shilling ke, semua pun boleh. Bila korang buka kompartmen yang kedua bahagian dalam ni, korang tengok ni, dia punya inner bahagian dalam ni warna oren tau, kalau brand Sniper ni. Alright, ni kalau korang nak taruh shilling ke, korang nak taruh card, okay, ataupun apa-apa saja pun boleh. Alright, so bahagian belakang ni, kalau korang buka satu lagi layer kat sini, korang tengok ni, aku taruh cash money. Okay, so memang safety. Yang ni sesuai kalau korang nak ride naik motor, hiking, untuk aktiviti outdoor memang just nice. Aku suka jenis slim bag yang tak terlampau besar, tak terlampau heavy, tapi memang bila korang pakai nampak berstyle. Korang ada dua pilihan, korang nak check slim bag ataupun korang nak check posh bag. Check berapa harga korang dapat, selagi ada promosi. Thank you so much, kita akan jumpa untuk next review. Dapatkan brand Sniper.